Aku tak takut. Penafian, disclaimer. Buku ini mengisahkan tentang kes pembunuhan yang melibatkan Pathmanaban Nalianan, seorang bekas peguam dan ahli perniagaan yang disabitkan bersalah atas pembunuhan Datuk Sosilawati Lawia dan 3 individu lain pada tahun 2010. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kes kehilangan lain yang telah dikaitkan dengan beliau tetapi tidak pernah dibuktikan di mahkamah. Maka, sebarang rujukan kepada kes-kes lain dalam buku ini adalah berdasarkan dakwaan dan spekulasi yang belum disahkan secara sah di sisi undang-undang. Satu-satunya jenayah yang Pathmanaban telah dibuktikan bersalah secara rasmi ialah pembunuhan Datuk Sosilawati Lawia, Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim, Pemandu K. Pathmanaban dan Pegawai Bank Nur Hisham Mohamad. Segala maklumat yang dikemukakan mengenai kes-kes lain adalah berdasarkan penyiasatan pihak berkuasa, kenyataan saksi, laporan media serta analisis kes. Pembaca digalakkan untuk membuat pertimbangan sendiri mengenai kebenaran kes-kes tersebut. Bahagian 1. Pembentukan seorang pembunuh. Bab 1. Lelaki bertopeng 2. Latar belakang Pathmanaban. Siapa Pathmanaban Nalianan? Pathmanaban Nalianan adalah seorang peguam yang berasal dari Banting, Selangor. Pada permukaan, beliau kelihatan seperti seorang lelaki berjaya, seorang ahli perniagaan berpengaruh yang memiliki kekayaan dan kuasa. Namun, di sebalik imej profesionalnya, tersembunyi sisi gelap yang akhirnya meruntuhkan hidupnya dan mengejutkan seluruh Malaysia. Kehidupan awal dan pendidikan Pathmanaban dilahirkan dalam keluarga kelas pertengahan di Selangor. Beliau menunjukkan kecerdasan akademik sejak kecil dan akhirnya melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Setelah tamat pengajian, beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang peguam yang pakar dalam hal ehwal tanah dan perniagaan. Setelah beberapa tahun berkhidmat sebagai peguam, Pathmanaban mula mengembangkan sayapnya ke dalam dunia perniagaan. Beliau menjadi pemilik Ladang Gadong, sebuah estet besar di Banting yang kemudiannya dikenali sebagai lokasi pembunuhan kejam. Selain itu, beliau juga terlibat dalam bantu transaksi jual beli tanah dan pelaburan besar. Kejayaan luarannya menyebabkan ramai orang percaya bahawa beliau seorang ahli perniagaan yang licik tetapi berpengaruh. Dua sisi berbeza, imej profesional versus kehidupan gelap. Ramai yang mengenali Pathmanaban sebagai seorang lelaki mesra dan cerdik dalam perbualan. Namun, bagi mereka yang berhutang dengannya atau berkonflik dalam urusan perniagaan, beliau dilihat sebagai seorang yang kejam dan tidak berkompromi. Beberapa saksi yang pernah berurusan dengannya mendedahkan bahawa beliau mempunyai personaliti yang berubah-ubah, boleh menjadi sangat baik tetapi juga boleh bertukar menjadi agresif apabila dicabar. Tanda-tanda awal keganasan. Sebelum ditangkap, Pathmanaban pernah dikaitkan dengan beberapa kes kehilangan misteri di Banting. Walaupun tiada bukti kukuh untuk mendakwanya dalam kes tersebut, menimbulkan tanda tanya. Adakah Pathmanaban telah lama menjalani kehidupan berganda sebagai ahli perniagaan yang juga seorang pembunuh bersiri? Bab 2, Ladang Gadong, Tapak Pembunuhan. Ladang Gadong bukan sekadar sebuah estet biasa. Ia menjadi lokasi yang mengerikan, tempat di mana mayat dipercayai dibakar dan dihapuskan tanpa jejak. Sebuah tanah ladang yang luas, ia bukan sahaja menempatkan perniagaan Pathmanaban, tetapi juga menjadi kubur rahsia bagi mereka yang berani mencabarnya. Sejarah Ladang Gadong. Ladang Gadong terletak di Banting, Selangor, sebuah kawasan yang agak terpencil dan jauh dari pemerhatian orang ramai. Ia dimiliki oleh Pathmanaban dan dijadikan pusat operasi beberapa perniagaannya, termasuk ladang ternakan dan hartanah. Selain digunakan untuk kegiatan sah, ladang ini dipercayai menjadi tempat pembuangan bukti jenayah yang dilakukan oleh Pathmanaban dan konco-konconya.
Mengapa ladang gadong dijadikan lokasi pembunuhan? 1. Lokasi yang terpencil dan terlindung ladang ini dikelilingi oleh hutan dan ladang kelapa sawit, menjadikannya lokasi yang sunyi dan jauh dari kawasan penduduk. Jeritan atau bunyi-bunyi mencurigakan tidak akan mudah didengari oleh orang luar. Kedua, ladang ini sangat luas, menyukarkan pencarian mayat atau bahan bukti oleh pihak berkuasa. Jika jenayah dilakukan di dalam kawasan ladang, peluang untuk dikesan adalah amat rendah. 3. Tempat siasatan polis menemui kesan pembakaran tulang dan bahan-bahan lain yang mencurigakan. Ramai saksi percaya bahawa ladang gadong digunakan untuk menghapuskan mayat dengan cara membakar dan membuang sisa-sisa yang tinggal ke dalam sungai atau ladang. Saksi dan bukti mencurigakan. Beberapa individu yang pernah bekerja di ladang ini memberikan keterangan bahawa mereka pernah melihat kejadian mencurigakan. Pekerja ladang mendakwa melihat api besar pada waktu malam, dipercayai digunakan untuk membakar mayat. Bau daging terbakar yang aneh yang bukan berasal daripada haiwan ternakan biasa. Kelakuan mencurigakan Padmanabhan dan orang-orangnya, di mana mereka sering memberi arahan agar kawasan tertentu tidak didekati oleh pekerja lain. Bagaimana ladang gadong membantu Padmanabhan menghilangkan bukti? 1. Mayat dibakar sehingga hancur. Berdasarkan bukti forensik dalam kes sosial, mayat dipercayai dibakar menggunakan kayu dan bahan mudah terbakar. Proses pembakaran dipercayai berlangsung selama beberapa jam, memastikan tiada bukti yang tinggal. 2. Sisa tulang dibuang ke sungai atau kawasan tersembunyi. Kesan tulang yang ditemui sangat hancurkan sepenuhnya sebelum dibuang. 3. Barang peribadi mangsa. Dimusnahkan polis mendapati barang-barang milik mangsa seperti telefon bimbit dan kad pengenalan telah dihapuskan atau dibakar untuk mengelakkan pengesanan. Ladang gadong, tempat misteri atau kubur rahsia. Setelah pembongkaran pembunuhan Sosilawati dan 3 individu lain, persoalan mula timbul. Adakah ini satu-satunya jenayah yang berlaku di sini? Polis mula menyiasat kemungkinan terdapat mangsa-mangsa lain yang dibunuh dan dihapuskan di ladang gadong sebelum 2010. Walaupun tidak semua kehilangan dapat dikaitkan secara langsung dengan Padmanabhan, lokasi ini tetap menimbulkan tanda tanya besar. Pengakuan dan keterangan saksi mengenai ladang gadong. Setelah Padmanabhan dan 3 pekerjanya ditangkap, beberapa saksi tampil memberikan maklumat penting mengenai aktiviti yang berlaku di ladang ini. Pertama, pengakuan bekas pekerja ladang. Beberapa bekas pekerja mendakwa mereka diarahkan untuk tidak memasuki kawasan tertentu di ladang, terutamanya pada waktu malam. Mereka pernah melihat api besar yang marak tanpa sebab yang jelas. Padmanabhan sering membawa individu tertentu ke ladang, tetapi mereka tidak pernah keluar semula. Kedua, keterangan seorang jiran ladang. Seorang penduduk kampung berhampiran pernah melaporkan, pernah melihat beberapa individu masuk ke dalam ladang, tetapi tidak pernah keluar. Pada malam tertentu, bau seperti daging terbakar dapat dihidu dari kawasan berhampiran ladang. Terdapat bunyi-bunyi mencurigakan, termasuk bunyi pergelutan dan jeritan sayup-sayup yang tiba-tiba terhenti. 3. Penemuan polis dalam siasatan. Apabila polis menyelongkar kawasan ladang selepas penangkapan Padmanabhan, mereka menemui sisa tulang yang hangus dipercayai milik mangsa yang telah dibakar. Kesan bahan bakar dan kayu api dalam jumlah besar menunjukkan terdapat pembakaran besar yang pernah dilakukan di situ. Peralatan seperti parang, kapak dan cangkul yang dipercayai digunakan untuk jenayah. Mengapa ladang gadong dapat beroperasi lama tanpa dikesan? 1. Pengaruh dan kuasa Padmanabhan. Sebagai seorang peguam dan ahli perniagaan yang berpengaruh, Padmanabhan mempunyai hubungan dengan individu penting di Banting. Ramai yang takut untuk bertanya atau melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kerana takut dengan kuasanya. Kekurangan bukti kukuh. Oleh kerana mayat dipercayai dibakar sepenuhnya,
Sukar untuk polis mengaitkan kehilangan individu dengan jenayah yang berlaku di ladang ini. Pathmanaban memastikan tiada bukti langsung yang boleh mengaitkannya dengan jenayah-jenayah tersebut. Ladang yang terpencil ladang gadong jauh daripada jalan utama menyebabkan aktiviti di dalamnya tidak dapat diperhatikan oleh orang luar. Struktur ladang yang dikelilingi pokok dan pagar tinggi menjadikannya kawasan yang tertutup dan sukar dimasuki. Persoalan yang masih belum terjawab. Meskipun Pathmanabhan telah didakwa dan dijatuhkan hukuman mati bagi kes pembunuhan Sosilawati, masih ada banyak persoalan yang belum terjawab. 1. Berapa ramai sebenarnya mangsa yang telah dibunuh di ladang gadong? Adakah ada mangsa lain yang keluarganya tidak sedar bahawa mereka telah menjadi korban Pathmanabhan? 3. Adakah masih ada bukti yang belum ditemui di kawasan ladang? Bagaimana Pathmanabhan mengawal ladang gadong? Untuk memahami bagaimana ladang gadong dapat berfungsi sebagai tempat pembunuhan selama bertahun-tahun tanpa dikesan, kita perlu melihat bagaimana Pathmanabhan mengawal persekitarannya, pekerja dan orang-orang yang mempunyai urusan dengannya. 1. Kawalan ke atas pekerja Pathmanabhan tidak bekerja sendirian. Dia mempunyai beberapa pekerja setia yang tidak berani menyoal tindakannya. Siapa pekerja ini? Kebanyakannya adalah buruh ladang yang berasal dari luar negara atau masyarakat miskin tempatan. Mereka sangat bergantung kepada Pathmanabhan untuk pekerjaan dan tempat tinggal. Mereka takut kehilangan kerja atau menerima ancaman jika tidak mengikut arahan. Bagaimana dia mengawal mereka? Memberikan upah yang cukup untuk mengekalkan kesetiaan mereka, tetapi tidak cukup untuk mereka berdikari. Menanam rasa takut dengan menunjukkan kuasanya dan memberi amaran bahawa sesiapa yang melawan akan hilang seperti orang lain sebelum mereka. Menggunakan kaedah manipulasi psikologi menjadikan pekerja sebagai sebahagian daripada jenayah supaya mereka tidak boleh melaporkannya tanpa mendedahkan diri mereka sendiri. Ladang. Sebagai zon larangan, ladang gadong bukan sekadar kawasan pertanian biasa. Ia mempunyai kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa kecuali individu tertentu. Kawasan terlarang, terdapat beberapa bahagian ladang yang pekerja tidak dibenarkan masuk, terutamanya kawasan berhampiran tempat pembakaran. Kawasan tertentu mempunyai pagar tambahan dan hanya boleh dimasuki dengan kebenaran Pathmanabhan. Mengapa orang luar tidak curiga? Ladang ini terletak jauh daripada jalan utama, jadi orang luar jarang mendekatinya. Jika ada yang bertanya, Pathmanabhan akan menggunakan reputasinya sebagai ahli perniagaan dan peguam untuk menjelaskan bahawa ladang itu adalah kawasan persendirian. 3. Hubungan dengan pihak berkuasa. Salah satu faktor yang membolehkan Pathmanabhan melakukan jenayah tanpa dikesan begitu lama ialah pengaruhnya dalam kalangan pihak berkuasa tempatan. Bagaimana dia menggunakan kuasanya? Sebagai seorang peguam, dia mempunyai rangkaian luas dalam sistem perundangan dan polis. Dia sering menjadi orang tengah dalam urusan undang-undang, menjadikannya seorang yang dikenali dan dipercayai. Dia dikatakan memberikan hadiah atau bayaran kepada individu tertentu supaya tidak ada sesiapa yang bertanya terlalu banyak soalan. Bagaimana ini menyebabkan mangsa tidak dapat dikesan? Apabila seseorang hilang, laporan polis mungkin tidak diambil serius kerana hubungan Pathmanabhan dengan pihak berkuasa. Bukti yang berkaitan dengannya mungkin diabaikan atau dilenyapkan. 4. Pathmanabhan bukan hanya seorang penipu biasa. Dia adalah seorang yang tahu bagaimana untuk menghapuskan bukti jenayah dengan cara yang berkesan. Kaedah pembunuhan. Ada yang dipercayai telah dipukul sehingga mati. Ada yang kemungkinan telah dicekik atau dipukul sebelum dibakar untuk menghapuskan bukti. Pelupusan mayat pembakaran mayat menggunakan kayu api dan minyak diesel, dua bahan yang mudah didapati di ladang. Tindakan membakar mayat sepenuhnya menghapuskan hampir semua bukti, termasuk DNA. Jika ada sisa tulang, ia dihancurkan sehingga tidak dapat dikenali. Kesimpulan, bahagian 1.
Kenapa Pathmanaban tidak ditangkap lebih awal? Berdasarkan semua faktor di atas, kita dapat melihat bahawa Pathmanaban bukan sekadar seorang pembunuh biasa. Dia adalah seorang pemangsa yang licik dan sistematik menggunakan kuasa, pengaruh dan strategi psikologi untuk melindungi dirinya. Sebab utama dia tidak ditangkap lebih awal termasuk 1. Takut dan kawalan terhadap pekerjanya. Mereka yang bekerja dengannya tidak berani melaporkannya. Kedua, kedudukan sosialnya. Sebagai peguam dan ahli perniagaan, ramai yang tidak mengesyaki aktivitinya. 3. Ladang yang terpencil dan dikawal ketat, memudahkan aktiviti jenayah tanpa disedari oleh pihak luar. 4. Hubungan dengan pihak berkuasa, menyebabkan laporan mengenai individu yang hilang tidak disiasat dengan mendalam. Kelima, keupayaan menghapuskan bukti, mayat dibakar, menjadikannya hampir mustahil untuk disiasat. Namun, setiap penjenayah akhirnya akan melakukan kesilapan. Kesilapan terbesar Pathmanaban adalah pembunuhan Datuk Sosilawati Lawiyah dan 3 individu lain jenayah yang akhirnya mendedahkan semua kejahatannya. Bahagian 2, pembunuhan sebelum 2010. Walaupun Pathmanaban hanya disabitkan kesalahan atas pembunuhan Datuk Sosilawati Lawiyah dan 3 individu lain, terdapat beberapa kes kehilangan misteri sebelum tahun 2010 yang dikaitkan dengannya. Mangsa-mangsa ini tidak pernah dijumpai dan kes mereka kekal sebagai misteri sehingga hari ini. Walaupun tiada bukti kukuh yang mengaitkan Pathmanaban dengan semua kes ini, pola kehilangan yang serupa, hubungan mereka dengannya dan modus operandi yang digunakan menimbulkan banyak persoalan. Dalam bahagian ini, kita akan menyelidiki 3 kes utama individu yang dikatakan telah hilang selepas berurusan dengan Pathmanaban. Bab 3, Kehilangan A.K. Murugan, 2009. Siapakah A.K. Murugan? A.K. Murugan ialah seorang peminjam wang berusia 34 tahun yang berasal dari Banting. Beliau dikenali sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya dan sering memberikan pinjaman kepada individu serta syarikat. Murugan juga dikatakan mempunyai ramai pelanggan termasuk Pathmanaban yang pernah meminjam wang daripadanya. Konflik dengan Pathmanaban. Pada tahun 2009, Murugan semakin tidak sabar kerana Pathmanaban tidak melunaskan hutangnya. Difahamkan, jumlah wang yang dipinjam adalah agak besar dan Murugan mendesak pembayaran dengan lebih agresif. Keadaan menjadi tegang apabila Murugan mengugut untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Pathmanaban jika dia terus mengelak daripada membayar hutangnya. Hari kehilangannya, Murugan dikatakan telah pergi ke Ladang Gadong untuk berjumpa dengan Pathmanaban bagi membincangkan pembayaran. Selepas pertemuan itu, dia tidak pernah kembali ke rumahnya. Telefon bimbitnya dimatikan secara tiba-tiba dan keluarganya tidak dapat menghubunginya. Beberapa hari kemudian, keluarganya membuat laporan polis mengenai kehilangannya. Penyiasatan dan teori polis pada mulanya tidak memberikan perhatian serius, memandangkan Murugan seorang peminjam wang dan mungkin mempunyai ramai musuh. Walau bagaimanapun, apabila kes Sosilawati meletup pada tahun 2010, polis mula menyiasat kembali kehilangan Murugan. Apa yang ditemui di Ladang Gadong? Jejak bakaran di kawasan ladang yang dipercayai digunakan untuk memusnahkan bukti. Serpihan tulang yang tidak dapat dikenal pasti. Walaupun tiada bukti kukuh yang mengesahkan Murugan telah dibunuh di sana, teori utama mengatakan dia mungkin telah dibunuh dan mayatnya dibakar untuk menghapuskan bukti. Bab 4, Kehilangan K. Selvarajah, 2008. Siapakah K. Selvarajah? Seorang ahli perniagaan dalam industri hartanah dan tanah. Pernah bekerja bersama Pathmanaban dalam beberapa urusan jual beli tanah. Mempunyai reputasi sebagai seorang yang teliti dan berani mencabar sesiapa sahaja dalam perniagaan. Konflik dengan Pathmanaban Selvarajah dan Pathmanaban mempunyai sengketa perniagaan berkaitan urusan tanah.
Selvarajah menuduh Pathmanabhan melakukan penipuan dalam jual beli tanah. Mereka dipercayai telah bertemu pada tahun 2008 untuk membincangkan penyelesaian terhadap konflik tersebut. Hari kehilangannya Selvarajah terakhir kali dilihat berhampiran banting, dikatakan dalam perjalanan untuk bertemu dengan seseorang berkaitan perniagaan. Dia tidak pernah kembali dan tiada sesiapa yang tahu apa yang berlaku kepadanya. Keluarganya melaporkan kehilangannya tetapi tiada petunjuk ditemui. Penyiasatan dan teori sama seperti kes Murugan, kes ini pada mulanya tidak dikaitkan dengan Pathmanabhan secara langsung. Selepas penahanan Pathmanabhan, keluarga Selvarajah mula mendesak pihak berkuasa untuk menyiasat semula. Polis tidak dapat menemui mayat atau sebarang bukti konkret, tetapi pola kehilangan yang sama menimbulkan syak wasangka. Bab 5. Kehilangan R. Krishnan, 2009. Siapakah R. Krishnan? Seorang pekerja di ladang gadung yang bekerja secara langsung di bawah Pathmanabhan. Dikenali sebagai seorang yang rajin dan setia kepada majikannya. Hubungan dengan Pathmanabhan Krishnan dipercayai tahu terlalu banyak tentang aktiviti yang berlaku di ladang gadung. Ada laporan yang menyatakan bahawa Krishnan mula merasa takut dengan apa yang dia lihat dan ingin meninggalkan pekerjaannya. Dia dikatakan telah membuat kenyataan kepada rakan sekerja bahawa dia ingin keluar dari ladang itu kerana ada benda yang tak kena. Hari kehilangannya. Pada suatu hari pada tahun 2009, Krishnan tiba-tiba tidak hadir bekerja dan tidak dapat dihubungi. Tidak seperti kehilangan Murugan dan Selvarajah, kes Krishnan tidak mendapat perhatian kerana dia hanyalah seorang pekerja biasa. Hanya selepas kes Sosilawati didedahkan, barulah ada pekerja lain yang mula bercakap mengenai kehilangan Krishnan. Penyiasatan dan teori penyiasatan menunjukkan bahawa tiada sebarang laporan polis dibuat mengenai kehilangan Krishnan pada waktu itu. Apabila ladang gadung disiasat selepas kes Sosilawati, polis menemui beberapa serpihan tulang dan abu di kawasan pembakaran. Namun, tiada cara untuk mengesahkan sama ada tulang itu milik Krishnan kerana ia sudah terlalu musnah. Teori utama ialah Krishnan mungkin telah dibunuh kerana mengetahui terlalu banyak tentang aktiviti jenayah Pathmanabhan. Kesimpulan, bahagian 2. Walaupun tiada bukti kukuh yang mengaitkan Pathmanabhan dengan kehilangan Murugan, Selvarajah dan Krishnan, pola kehilangan yang sama dan fakta bahawa kesemua mereka mempunyai hubungan dengan Pathmanabhan menimbulkan persoalan besar. Persamaan antara kes-kes ini. 1. Semua mangsa mempunyai konflik kewangan atau perniagaan dengan Pathmanabhan. Kedua, kesemua mereka hilang secara tiba-tiba tanpa jejak. 3. Tiada satu pun mayat mereka ditemui. Keempat, ladang gadung menjadi titik fokus dalam kesemua kehilangan ini. Bahagian 3, kes Sosilawati, pembunuhan yang membongkar. Segalanya pembunuhan Datuk Sosilawati, Lawia pada tahun 2010 bukan sahaja menggemparkan Malaysia tetapi juga menjadi punca utama terbongkarnya jenayah-jenayah lain yang dikaitkan dengan Pathmanabhan. Tidak seperti kes-kes lain yang hanya berdasarkan spekulasi dan ketiadaan bukti kukuh, kes ini mempunyai saksi, bukti forensik serta pengakuan yang membawa kepada sabitan ke atas Pathmanabhan dan konco-konconya. Dalam bahagian ini, kita akan melihat ringkasan kes ini tanpa terlalu banyak perincian, memandangkan kes ini telah banyak dibincangkan. Dalam video YouTube Kak Jen Takut, sila lihat video dokumentari pembunuhan Datuk Sosilawati Lawia yang sangat terperinci bersama transkrip mahkamah dan transkrip siasatan polis. Fokus utama kita adalah bagaimana kes ini membawa kepada penyiasatan lebih lanjut terhadap Pathmanabhan sebagai seorang pembunuh bersiri. Bab 6. Pembunuhan yang menggegarkan Malaysia. Siapakah Datuk Sosilawati Lawia? Datuk Sosilawati Lawia ialah seorang usahawan wanita berjaya dalam industri kosmetik. Beliau merupakan pemilik jenama Nouvelle Visage dan sangat dikenali dalam dunia perniagaan. Sosilawati bukan sahaja seorang yang berjaya
tetapi juga seorang ikon wanita Melayu yang berani dan berpengaruh dalam bidang keusahawanan. Perjalanan terakhir, pada 30 Ogos 2010, Sosilawati pergi ke Banting bersama 3 individu lain, Pegawai Bank Nur Hisham, Muhammad Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim pemandunya, K. Padmanabhan. Tujuan mereka ke sana adalah untuk bertemu dengan Padmanabhan, seorang peguam yang dikatakan akan membantu dalam urusan hartanah. Mereka tidak pernah pulang selepas pertemuan itu. Laporan kehilangan dan siasatan. Selepas beberapa hari tanpa sebarang berita, keluarga mangsa membuat laporan polis. Siasatan awal tidak menunjukkan sebarang petunjuk, tetapi tekanan media dan masyarakat menyebabkan polis mula melihat secara mendalam kes ini. Akhirnya, saksi yang merupakan pekerja ladang gadong tampil memberi keterangan bahawa keempat-empat mangsa telah dibunuh dan dibakar di ladang tersebut. Penemuan bukti kukuh sisa abu manusia yang dipercayai milik mangsa ditemui di ladang gadong. Bekas pembakaran besar yang digunakan untuk menghapuskan bukti. Kesan darah di tempat kejadian yang disahkan melalui ujian DNA sebagai milik mangsa. Barang peribadi mangsa yang dibuang ke dalam sungai berhampiran ladang. Penangkapan Padmanabhan dan rakan Subahat. Berikutan bukti yang semakin kukuh. Padmanabhan dan 3 pekerjanya ditangkap serta didakwa atas pembunuhan keempat-empat mangsa. Perbicaraan berlangsung dan akhirnya keempat-empat tertuduh dijatuhkan hukuman mati. Padmanabhan menjadi peguam pertama dalam sejarah Malaysia yang disabitkan kesalahan membunuh dan dijatuhi hukuman mati. Kesimpulan, bahagian 3, kes pembunuhan Datuk Sosilawati Lawiyah membuka lembaran baharu dalam penyiasatan jenayah di Malaysia. Sebelum kes ini, Padmanabhan dianggap sebagai seorang peguam berjaya yang tidak mempunyai sejarah jenayah. Kes ini menjadi titik permulaan bagi polis untuk menggali semula kes-kes kehilangan lain yang sebelum ini tidak disiasat dengan mendalam. Penyiasatan lanjut membawa kepada penemuan bahawa ladang gadong mungkin telah menjadi tanah penyembelihan bagi lebih banyak mangsa lain sebelum ini. Namun, kerana tiada bukti kukuh bagi kes-kes lain, hanya dalam kes Sosilawati dan 3 rakannya sahaja, Padmanabhan dijatuhi hukuman mati. Bahagian 4. Minda seorang pembunuh bersiri. Dengan semua maklumat yang telah kita bincangkan, satu persoalan besar timbul. Siapakah sebenarnya Padmanabhan? Bagaimana seorang peguam yang berjaya berubah menjadi seorang pembunuh kejam yang sanggup membakar mayat mangsanya untuk menghapuskan bukti? Dalam bahagian ini, kita akan menganalisis psikologi Padmanabhan, bagaimana dia mengawal orang di sekelilingnya dan apakah motif sebenar di sebalik pembunuhan-pembunuhan yang dikaitkan dengannya. Bab 7, Psikologi Padmanabhan, Manipulasi dan Kejahatan. Dari peguam ke pembunuh. Bagaimana keadaan ini terjadi? Padmanabhan bukan seorang pembunuh biasa. Dia adalah seorang individu yang mempunyai pendidikan tinggi dan memahami sistem perundangan. Dia tidak membunuh kerana keseronokan, tetapi lebih kepada menghapuskan sesiapa sahaja yang mengancam empayarnya. Sebagai seorang peguam, dia memahami bagaimana untuk mengelak daripada dikesan dan itulah sebabnya kes-kes awal kehilangan mangsa tidak disiasat dengan mendalam. Keinginan untuk kuasa dan wang motif utama Padmanabhan dalam kebanyakan kes dipercayai adalah wang dan kuasa. Dia membunuh mereka yang berhutang dengannya atau yang menuntut hutang daripadanya. Dia juga dipercayai telah menipu ramai individu dalam transaksi tanah dan apabila mereka mula menyedari penipuannya, dia melenyapkan mereka. Psikologi seorang manipulator Padmanabhan mempunyai pengaruh yang kuat ke atas orang di sekelilingnya. Dia berjaya memanipulasi pekerjanya untuk melakukan pembunuhan bagi pihaknya. Salah seorang saksi dalam perbicaraan pernah berkata bahawa Padmanabhan menggunakan ketakutan dan janji-janji wang untuk memastikan pekerjanya patuh. Bab 8. Kawalan ke atas rakan subahatnya. Bagaimana dia memanipulasi orang di sekelilingnya. Padmanabhan tidak bertindak sendirian.
Dia mempunyai beberapa individu yang sanggup melakukan kerja kotor untuknya. Dalam kes Sosilawati, 3 pekerjanya melakukan pembunuhan atas arahannya tanpa soal. Ini menunjukkan bahawa dia bukan sekadar seorang pembunuh, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengawal orang lain melalui ketakutan dan manipulasi. Bagaimana dia memastikan tiada bukti tertinggal? Menggunakan kaedah pembakaran mayat, Pathmanabhan memastikan tiada mayat yang boleh ditemui. Dia menggunakan pengaruhnya sebagai peguam untuk memperdaya pihak berkuasa dan melengah-lengahkan siasatan. Dia memastikan pekerjanya berdiam diri dengan ugutan dan imbuhan wang. Bahagian 5. Kesannya dan misteri yang masih belum terungkai. Setelah Pathmanabhan dijatuhkan hukuman mati dalam kes pembunuhan Datuk Sosilawati Lawiya dan 3 individu lain, ramai yang percaya bahawa keadilan telah ditegakkan. Namun, kes-kes lain yang dikaitkan dengannya masih belum menemui titik noktah. Adakah Pathmanabhan hanya membunuh 4 individu ini atau ada lebih ramai lagi mangsa yang tidak diketahui? Dalam bahagian ini, kita akan melihat perbicaraan terakhirnya bagaimana kes ini mengubah lanskap penyiasatan jenayah di Malaysia serta kemungkinan masih ada mangsa lain yang tidak mendapat keadilan. Bab 9. Perbicaraan dan hukuman perjalanan. Perjalanan perbicaraan Pathmanabhan dan 3 pekerjanya berlangsung selama hampir 3 tahun. Pendakwa raya berjaya membuktikan bahawa keempat-empat tertuduh bersalah atas pembunuhan Sosilawati dan 3 rakannya. Saksi utama, termasuk pekerja di ladang gadong, tampil memberikan keterangan mengenai cara mangsa dibunuh dan bagaimana mayat mereka dilupuskan. Bukti forensik seperti kawasan pembakaran di ladang serta penemuan barang peribadi mangsa di sungai berhampiran mengukuhkan lagi kes pendakwaan. Keputusan mahkamah. Pada 2013, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman mati ke atas keempat-empat tertuduh. Mereka mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan, tetapi keputusan asal dikekalkan. Pada 2016, Mahkamah Persekutuan juga mengekalkan hukuman mati, menjadikan ia keputusan muktamad. Bab 10. Skala sebenar jenayah Pathmanabhan. Adakah dia seorang pembunuh bersiri? Kes Sosilawati membuktikan bahawa Pathmanabhan tidak teragak-agak untuk membunuh demi kepentingan peribadi. Kes-kes lain seperti kehilangan A, K. Murugan, K. Selvarajah dan R. Krishnan menunjukkan pola yang sama. Mangsa hilang selepas berurusan dengannya. Walaupun tiada bukti kukuh dalam kes-kes lain, ramai percaya bahawa ladang gadong mungkin menyimpan lebih banyak rahsia gelap. Apa yang berlaku kepada kes-kes lain? Polis pernah menyiasat beberapa kes kehilangan yang dikaitkan dengannya, tetapi tanpa mayat atau bukti konkret, kes-kes tersebut tidak dapat dibawa ke mahkamah. Siasatan di ladang gadong menemui beberapa kesan tulang yang sudah hangus, tetapi ia tidak dapat disahkan sebagai milik manusia. Dengan hukuman mati sudah dijatuhkan dalam kes Sosilawati, siasatan ke atas kes-kes lain akhirnya terhenti tanpa penyelesaian. Bab 11. Legasi penyembelih banting. Kes Pathmanabhan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap sistem keadilan jenayah di Malaysia. Bagaimana kes ini mengubah penyiasatan polis? Polis kini lebih teliti dalam menyiasat kes kehilangan orang, terutama melibatkan individu yang berurusan dengan pihak tertentu sebelum hilang. Penyiasatan di ladang gadong membuktikan kepentingan bukti forensik dan sejak itu kaedah penyiasatan forensik di Malaysia telah diperkukuhkan. Apa yang berlaku kepada ladang gadong? Selepas penangkapan Pathmanabhan, ladang gadong ditinggalkan dan akhirnya dijual kepada pemilik baru. Ramai percaya bahawa tanah tersebut menyimpan lebih banyak rahsia yang tidak akan pernah terungkap. Apakah warisan Pathmanabhan dalam sejarah jenayah Malaysia? Kes ini kekal sebagai salah satu kes pembunuhan paling menggemparkan dalam sejarah Malaysia. Pathmanabhan menjadi salah seorang peguam pertama yang disabitkan sebagai pembunuh. Walaupun dia dihukum mati, persoalan tentang berapa ramai yang benar-benar menjadi mangsanya akan terus menjadi misteri yang tidak terjawab. Penutup.
Adakah keadilan sebenar telah ditegakkan? Kes Pathmanabhan berakhir dengan hukuman mati ke atasnya dan konco-konconya. Namun, banyak persoalan masih kekal. Adakah kesemua mangsa telah dikenal pasti atau masih ada yang tidak dilaporkan? Jika Pathmanabhan telah melakukan lebih banyak pembunuhan, apakah motifnya yang sebenar? Adakah pihak lain yang terlibat tetapi tidak pernah ditangkap? Walaupun mahkamah telah membuat keputusan, kesan dari jenayah ini tetap menghantui mereka yang mengenali mangsa. Dengan ini, buku ini mengakhiri perjalanan mengupas kisah pembunuh bersiri Malaysia, seorang peguam yang bertukar menjadi pembunuh kejam, meninggalkan legasi hitam dalam sejarah jenayah Malaysia. Adakah terdapat lebih banyak kebenaran yang masih belum terbongkar? Biarlah sejarah dan masa yang menentukan.